Okey, hari ni berapa bulan ni? 25 Oktober. Kita buat short trip lah, pergi ke Kuantan. Dengan lepak-lepak dekat homestay, sambil melupakan hiruk pikuk di kota. Cik. Tak boleh hiruk pikuk sangat kan. Tapi ya, hari tu di Bali pun tak dapat nak pergi mana-mana kan, sebab ada hal sikit. So yep, let's go. Okay, sikit lagi sampai. Saya tarik kat kunci ya. Kunci je, ada kunci tak? Aduh. Baik buka macam ni je. Ni. Selak je. Selak je. Apa ni? Okey. Berapa password dia? Tak boleh bagi tahu kan? Kalau tak password dah. Ni siapa nak main buayan, boleh duduk sini main buayan. Lepas hantar kena tutup. Ini nama dia. Nama dia Rumah Kita. Okey lah. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara bunyi nervousnya. Apa ni? Wah, ada love lah. Ada jin. Happy anniversary. Nampak? Happy anniversary. Ada kolam sebenarnya kat sini. Ada tak? Wow. Ini lampu kakak. Siapa nak lampu ni? Saya nak bola. Kak, ada 10 bul. Happy anniversary. Tapi kena hati-hati, licin tu. Not bad. Not bad. Okey, malam kita cari makan. Kita pergi pasar malam UTC Kuantan, Pahang. Okay, tengok apa yang ada. Malah nak makan ikan bakar ke tom yum ke. Kita pergi tengok lah. Makan nak pasar malam. Dia beli bawa balik homestay. Lagi short road. Okey, aiskrim potong dulu. Dia letak kat sini, dia potong.
Gitu. Sedap ke tak? Berasa. Berasa lah. Rasa Sedap. Ni menu wajib lah ni. Ayam gunting. Si Isha ni dia tak sah tak ada ayam gunting. Oh, cendawan pun ada cendawan cendawan. Cendawan satu. Okay, lepas tu sate ikan, turtle. Ada pilihan manis ke pedas. Gitu. Dah nak makan bagi manis sudah. Ini kita cari sarapan. Orang patang kata gerai acik patang ni sedap. Pakinya penuh. Dapat ni lah nasi jamur, asam. Okey, dah sampai beli sarapan. Kita makan kat rumah je. Sebab dapat makan ni. Okey, terima kasih Shanai. Habis kereta jala. Tak tahu habis kereta budak ni kan. Sekabu. Dia pun sekabu. Shanai. Ada apa khabar dia?